Okey, hari ini kita ada Kencana. Alright. So, Kencana adalah motor keluaran kedua motosikal nasional. Kalau di yang pertama adalah daripada Modenas. Jadi inilah rupa dia. Okey. So dia masih pakai meter digital, meter analog. Okey, selain daripada meter analog, okey, dia menggunakan starter dekat sini. Alright. Dan di sebelah kiri dia adalah horn, signal dan juga lampu atas bawah lah. Okey, dia macam biasa lah, macam seperti mana motor-motor yang sedia ada. Okey. Dan dia adalah clutch auto. Dia tak ada clutch kat sini. Alright. Okey, side mirror. Side mirror dia ini berbeza daripada side mirror smash. Ini telah yang dibuat di Malaysia. Okey, ini memang keluaran Avas. Alright. So dia tak sama dengan smash punya side mirror lah. Dia berbeza. Itu antara perbezaan, ciri-ciri perbezaan yang ada. Okey, kita tengok lagi perbezaan yang paling ketara. Perbezaan yang paling ketara adalah lampu. Tengok lampu depan. Okey, lampu depan dia ada daylight running light. So dari dua atas bawah. Lampu depan LED Okey. So dia ada dua running light. Dan berkaitan dengan signal. Signal dia, ni signal. Dia pun ada running light. Okey. Dan sebelah kiri samalah. Okey. Ini adalah logo Avas. Right. Okey. Okey, ini untuk brake hadapan dia menggunakan caliper. Brake depan caliper menggunakan ni sin. Okey, ni brake disc depan Okey, untuk rem hadapan bentuk dia hampir sama dengan Rider. Okey, ini memang made in Malaysia. Okey, keluaran Avas. Okey, di mana di sini kalau anda nampak, tak nampak pula. Sekejap. Avas. Dia direka bentuk hanya untuk Kencana. Berbeza dengan Rider, dia jadi ni lebih slim. Nampak dia slim. Dia sesuaikan dengan jentera. Sebab jentera ni ialah 115cc. Jadi dia sesuaikan lebih kecil, lebih ringan berbanding dengan rem Rider. Untuk meter, kalau Rider sensor dekat sproket depan. Yang ni masih lagi yang lama lah. Dia pakai sensor di rem hadapan. Ni kabel meter Okey, so engine dia dah claim EEV, Energy Efficient Vehicle. Okey, setakat ni yang Min dah check, Min dah try, minyak memang jimat. Dia boleh pergi 40 hingga 50 km per liter membawa beban Min lah. Okey, dari segi enjin, dia menggunakan enjin Suzuki. Nampak tulis Suzuki di situ. Enjin smash lah, sama. Ni dia punya starter. Okey. Selain daripada electric starter, dia ada kick starter. Alright. Okey. So berbeza dengan motor smash, ini beza dia. Okey. Absorber Kayaba memang mantap. Nanti Min akan review macam mana dia corner, memang terbaik. Untuk brake belakang masih lagi menggunakan drum. Sebab ialah sesaran sekadar 115cc. Jadi untuk penggunaan brake disc belakang tu, dia bukan tak function, tapi dia macam better pakai brake drum. Kerana bila brake
disc ni dia terlalu mencengkam, takut tayar belakang dia tak melekat, terlalu ni dia akan membuang lah. Baik, lebih elok bed drum sebenarnya, sebab sisi kecil, bukan sisi besar, kecuali kalau anda modify lah, tu lain cerita lah. Lampu belakang LED, fully LED. Okay, ini memang didesign untuk kencana, berbeza dengan Smash. Itu beza dia. Memang sebab Smash masih menggunakan halogen, mentol halogen. Yang ini dia pakai LED. Nampak lagi smart lah di belakang. Selain daripada lampu belakang, lampu signal juga ini hanya daripada kencana sahaja, menggunakan LED. Nampak? LED. Kalau Smash masih dia menggunakan mentol. Yang ini menggunakan LED. Itu antara perbezaan yang ketara lah. Dan perbezaan ni lagi, kalau untuk Smash signal dia akan letak di sini. Tapi sebabkan regulasi daripada JPJ mesti mencapang begini, maka pihak Afas telah mencapangkan dia dan memberi LED. Dia lebih smart lah, sebab dia kecil tirus macam ni lagi smart lah. Sekarang kan banyak yang kalau ni kan gemuk-gemuk kan untuk mentol kan. Yang ni lebih tirus, nampak lagi canggih lah. Okey, antara kelebihan lagi adalah ni cover rantai. Nampak? So ini memang antara faktor-faktor yang nak jaga rantai cepat kendur, cepat apa, cover rantai ni memang sebab dia dapat mengelak daripada abu kan. Jadi cover rantai ni memang menjaga rantai. So sproket rantai tu memang terjagalah. Macam dulu punya EF5 kan, ada cover rantai kan. So rantai tu memang tahan lama. Sekarang ni sebab dia pakai cover rantai yang terbuka, jadi kurang sikit lah jangka hayatnya. Sekarang ni kencana dia dah bagi cover rantai, memang terbaik. Okey, ini untuk tukar gear, boleh depan belakang, 4 gear sambung, gear bersambung. Ini electric starter lah, tempat starter lah di sini. Okey, untuk bahagian bawah seat, okey, nampak dia buka, kunci di tepi situ Okey, buka. Ini tangki minyak. Okey, so tangki minyak di sini, ini nombor body. Di sinilah tempat kompartmen. Ini boleh muat baju hujan lah, barang-barang sikit-sikit, baju hujan. Kalau GV ngam, tapi ada rongga-rongga sikit tepi sini, boleh muat barang-barang lah. Jadi sebenarnya selain daripada bakul, bawah seat ni pun dia banyak bantu lah. Kalau anda tak ada bakul pun sebenarnya seat bawah, kompartmen bawah seat ni dia banyak bantu. Memang besar, boleh isi macam-macam kat dalam tu. Okey, sampai di sini sahaja perkongsian kali ini. Okey, di bahagian 2 nanti Min akan review berkaitan dengan pemanduan. Okey, ciao.